Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya nak bawa semua untuk jalan-jalan ke Cape Town, South Africa, di mana seramai 280 orang dealer Public Good layak untuk dapat percutian percuma daripada Public Good 8 hari 7 malam. Let's go! Saya pergi betul. Jom kita masuk. Kita nak mencari tempat duduk 73k. Dapat tepi cermin tingkap. Dekat Emirate ni yang best, dia ada tempat just. Okay. Say hi kepada jiran. Hai. Sekarang kita dah sampai ke Dubai. So kita landing. Okay, jom kita keluar. Kita nak gerak pergi solat subuh. Langsung subuh. Sekarang kita ada di airport Dubai transit sebelum kita ke Cape Town. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Jom. Kita sekarang naik train untuk pergi ke tak tahu ke mana, keluar untuk custom semua. Gate C. Gate C ya, kita akan ke Gate C. So dia sama macam KLIA juga. Ada satu grup C akan Kita dah lepas checking kat sana. Jadi jom kita jalan-jalan di Dubai Airport. Jom kita tengok bilik solat untuk dekat sini. So surau dia memang selesa. Jom kita pergi explore lagi sekitar. Tiga. Cepat. Awak betul nak pergi hambur tak? Lagi jalan-jalan. Abang ramai. Ni dia orang semua tengah happy sebab satu tiket. Kita nak pergi cari tandas sebab ada yang nak mandi, nak tukar baju. Okey, sebab selepas ni kita ada sekitar berapa, 9 jam perjalanan. Sekitar 9 jam lagi untuk ke Cape Town. Jom. Jadi kalau setiap kali orang keluar, dia terus bersihkan. Kalau basah dia akan lap dulu. So memang terbaik. Lepas hari tapi orang ni okey takut. Sekarang kita tengah menunggu untuk naik flight seterusnya untuk terus ke Cape Town.
Jadi doakan perjalanan. Tapi kalau doakan pun time post dah balik dah. Sorry. पहले बैठो हमारी क्या 38 Okey, dah jumpa di sana. J 43 J. Paravita. Tak sama lah. Dapat kipong. Ambulans. Dapat stokin, penutup mata, baros gigi. Sekarang kita akan bergerak ke Cape Town, anggaran dalam 9 jam. InsyaAllah semoga selamat sampai dan kemudian kita dah boleh enjoy dekat sana. See you at Cape Town. So kita dah nak sampai ke Cape Town. Kita tengok dekat luar sana dia punya keadaan muka bumi dia. So lagi beberapa jam lagi kita akan sampai. Beberapa minit lagi kita akan mendarat ke Cape Town. Ya, alhamdulillah kita dah sampai. Selamat mendarat. So kita nak keluar ambil bag dan check in. Okay, jom kita keluar daripada kapal. Okay. Dekat sini kita akan lalu business class. Apa? Bye. Thank you. Goodbye. Kita dah berjaya keluar daripada kapal terbang. Masa untuk kita ambil beg dan immigration, custom dan sebagainya.
Dengar tu, hey. Dengar pendekat dia boleh buat dua. On a jeep to hunt to see animals. There's no guarantee that you will confirm see giraffe lah, elephant lah, or lion lah. Dia tak confirm sebab it's a safari. Sejuk dekat sini. Wait. Lambat. Belakang. Payah kan? Okay, alright. Wow. Good evening. Thank you. Okay, ni adalah menu pertama iaitu butternut soup. Okay, rasa dia macam labu. Butternut tu labu ke? Okay, menu yang kedua. Menu ketiga dah. Menu ketiga. Okey. Sekarang kita nak pergi check in hotel pertama kita. Cullinan Hotel. Jom kita tengok bilik. Okey. First, bilik air. Cermin. Okey. Tandas. Certificate. Okay. Okay, ni ada dia punya dalam ruangan bilik. Ni apa ni? Oh, lampu. Nice, cantik. Pemandangan di luar. So, pemandangan. Oh, tingkap dia ni boleh buka. Cuma tak beranilah nak buka. Okay, tu adalah sedikit lah perjalanan apa ni, review sikit tentang hotel ni. So kalau siapa yang nak tinggal kat sini, datang ke Cape Town, so inilah keadaan dia. Very important for abalone. All abalone in the world have these. Kapas. Okay, tu.